Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas video FB Ads oleh Zul Afandi. First of all kita nak kredit pada penaja. Sebenarnya tu projek yang saya buat ni ialah atas tajaan Raja Bayu. Raja Bayu sudi menaja peralatan video dan juga sebagai balasan kita buatkan apa-apa video perlu ada kredit Raja Bayu. Apa itu Raja Bayu? Mereka merupakan konsultan untuk pelajar-pelajar yang menghadapi SPM, especially untuk subjek biologi. Pada kelas hari ini saya nak buat tentang live, sampel iklan sebenar. Saya akan tunjukkan daripada saya upload, and then kita buat copywriting ringkas serta setup iklan di FB page. Saya akan buat dalam video ni yang mungkin agak panjang lah. Jadi kita terus cut short je. Hari ni kita pergi ke page saya. Ni saya punya FB. Tadi bos sempat ambil logo. Kita pergi ke page saya, Naura Art Studio. Itu dia. Naura Art Studio. Sekejap ni page saya. Hari ni saya nak buat iklan newborn photography. So ni page. Agak slow sikit internet malam ni. Tak apa. Right. Pertama sekali saya nak post satu gambar. Saya nak buat iklan tentang newborn photography. Jadi saya dah memilih beberapa keping. Ini contoh lah. Sebab hari ni tujuan saya satu, iaitu saya nak mempromosikan iklan newborn photography. Saya nak offer pada. Jadi saya ambil gambar-gambar sekejap. Kita post gambar. Upload foto. Saya pergi ke desktop. Saya dah edit beberapa keping gambar tadi. So FB Ads Baby. So saya dah pilih 2, 4, 6, 7 keping gambar. Saya ambil semua. Kita upload. Sekejap.
Okey. Okey, sekarang saya dah upload gambar baby ni. Okey, kita tengok gambar baby. So, bolehlah susun-susun sikit ke mana satu gambar yang kita nak letak depan. Saya tak, yang tu saya tak nak fokuskan sangat lah. Okey, jadi sekarang ni bagi apa yang penting ialah selain gambar atau servis yang menarik, kita kena ada ayat, okey, yang kita panggil copywriting, mengayat. Okey, apa yang menyebabkan orang nak baca? Okey, untuk kita set up CTA, untuk kita set up copywriting, ada beberapa perkara yang kita kena fokuskan lah. First sekali, okay, saya tulis dekat ni lah, nampak page yang baru. Okey, kita turun page yang baru. Sekejap saya tukar dulu view ni. Okey, saya gekok sikit pakai ni. Okey, tak apa. Okey, kita first sekali, iklan untuk siapa? Okey, untuk saya market siapa? Dalam kurungan market. Untuk siapa? Okey, untuk siapa? Okey, dan yang kedua adalah ada, iaitu masalah. Masalah ke atau siapa yang perlukan lah, ni apa masalah dia ataupun ni. Dan yang ketiga, offer, iaitu kira tawaran kita. Okey. Dan yang keempat ialah urgency. Okey, yang ini yang ni saya tengok. Okey, yang offer ni servis kita lah, servis yang kita nak bagi, servis kita. Urgency, kenapa perlu beli atau beli atau booking. Okey, ni urgency ni saya terangkan. Okey, sekarang untuk merangka, sebenarnya perlukan masa yang panjang sebenarnya benda ni, tapi saya tunjukkan secara ringkas sajalah. Okey, saya nak post pasal newborn photography. Jadi first sekali untuk market adalah saya nak fokus pada ibu-ibu. Okey. Contoh saya bagi ayat macam untuk first nombor 1. First kali step dia mesti tulis dalam perenggan lah. Contohnya saya nak target yang pertama, tajuk dia, title dia. Anda ada anak kecil. Ada anak kecil. Ini semestinya untuk anda. Atau kita listkan beberapa tajuk yang kita rasa macam untuk siapa. Yang kedua pula, mungkin saya letak ibu yang baru bersalin. Ini untuk bersalin, wajib baca. Wajib baca. Kenapa kita timbulkan tajuk-tajuk yang macam ni? Ini contoh sajalah, sepatutnya benda ni lebih dalam lagi lah. Means kita perlu study. Sebenarnya banyak try and error. Saya bagi contoh yang ni ialah supaya bila contohnya kena dengan target kita. Ibu-ibu yang baru bersalin wajib baca. Aku baru bersalin, apa benda ni? So dia akan tertanya-tanya lah kan. So seterusnya kita perlu spacekan sikit dalam 1 atau 2 space supaya dia dapat memberi ruang
Okay, ibu-ibu yang baru bersalin. Contohnya saya ambil yang kedua ni lah. Saya rasa saya ambil yang kedua ni. Ibu-ibu yang baru bersalin wajib baca ni. Okay, wajib baca ni. Buat tanda seru ke? Wajib baca ni. Okay. 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 So ada masalah. Contoh masalah ada kan maksudnya masalah. Apa yang offer kita bisnes ialah menyelesaikan masalah atau memberi okeylah menyelesaikan masalah lah. So mungkin ada ibu-ibu yang nak tangkap gambar anak. Okey. Okey, kita bagi sedikit emosi pada tu. Anak yang lahir cepat sangat anak membesar. Cepat sangat anak membesar. Pejam celik dah besar. Okey, pejam celik dah besar. Lepas tu gambar pula tiada masa mereka kecil. Pasti rasa menyesal tak rakam kan? Lepas tu kita tambah lagi pula situasi. Bila rakam pakai handphone, handphone kena virus, terus gambar semua hilang. Jadi kita createkan situasi masalah yang mereka hadapi lah. Benda bukan kita create, this is reality. So macam ibu-ibu yang nak rakam nak pakai phone, bila handphone hilang habis gambar anak-anak. Okey, ini selesai part masalah. Pam masuk apa yang soft service saya tawarkan. Kini tidak lagi. Dengan kepakaran kami akan merakam momen anak anda di awal kelahiran dengan profesional. Saya tambahkan dengan profesional. Lepas tu buat transfer. Biasanya okey, wah dia dengar dengan kepakaran kami ni. Sekejap saya enter lah. Okey, sekejap saya sambung. Dengan profesional. Jadi dia cakap, wah, dia baca first ni je, wah menarik ni. Tapi perlu ke datang ke studio? Dia mesti akan tanya persoalan-persoalan macam tu. Jadi kita cakap, okey, perlu datang ke studio? Buat ni sikit. Semestinya tidak. Faham. Kami datang ke rumah. Kami bawa studio ke rumah. Kami sediakan props. Okey, kami sediakan props. Dan kami rakam semua detail. Okey, ini contoh. Okey, ini kita draft dulu. Okey. Okey, dah siapa saya? Dia lega. Okey, datang rumah. Okey, then kita masuk part yang seterusnya iaitu urgency. Kenapa perlu booking? Urgency ni maksudnya kita paksalah. Okey. Mesti dia tanya mahal ke? Okey. Tidak mahal. Harga asal kita macam contoh tawaran lah. Harga asal package kami ialah RM700 contoh. Okey. Tapi untuk masa terhad
masa terhad. Kami nak tawarkan okey, dengan harga RM 600, contoh 600. Okey, untuk tawaran harga 600. Okey, 600. Okey, apa yang anda dapat? Okey, album slim custom 8x12 20 pages, unlimited soft copy dalam DVD, semua gambar edit. Contoh. Okey, gambar profesional. Okey, so kat sini baru kita buat CTA, iaitu call to action. Macam mana nak booking. Okey, macam mana nak booking. Okey, hubungi. Okey, PM kami segera atau call, SMS, WhatsApp ke 013 4553 504. Buat benda ni bila buat nombor telefon ni, kalau boleh buat 3-4 kali, sebab kadang dia orang ni dah banyak sangat dia punya ni, buat 3-4 kali. Okey. Okey. Right, ni contoh lah ni bukan, this not a very perfect, but this is example kalau kita guna structure. Okey, urgency, kenapa perlu booking dan sebagainya. So, kemudian dah siap, kita akan sambung pada video yang kedua. Okey, stay tune guys.